Kalau mak ayah terpaksa bekerja, lepas tu bagi device dekat anak kita, Ustaz rasa apa impak kepada anak kita? Saya sangat tak setuju. Macam saya pun, saya kadang-kadang amalkan sebab kita terpaksa. Kita bagi tu sebab kita terpaksa siapkan kerja urgent. Tapi saya bagi anak-anak saya handphone pun waktu hari Sabtu Ahad saja. Hari biasa saya tak bagi handphone. Faham? Ataupun kalau hari biasa tu macam saya cakap tadi, kalaulah kita terpaksa minta tolong dia, jadi kita macam bagi reward kat dia lah. Faham. So bagi tengok. Tapi tak lama lah, lebih kurang 30 minit je. Tapi kalau hari Sabtu Ahad tu kita bagi masa lebih kurang 2 jam. Pada dia pun ganti-ganti. Yang anak pertama setengah jam, anak kedua setengah jam, anak ketiga setengah jam, lepas tu pusing balik. Sampai lah pukul 12. Pukul 12 dia rehat. Pukul 3 tengok balik. Faham. Macam tu. Kalau kita tak kawal macam tu, saya perasan anak-anak kita memang akan tantrum tau. Saya akan lari kata, ya Allah, dia kata kalau tak pegang handphone ni, anak-anak kita jadi macam orang gila tau. Atau kalau tak ada internet, tiba-tiba wifi down, diorang punya dia jadi macam orang gila. Saya rasa macam jadi zombie tau. Dia mula bergaduh, cek pasal dengan adik-beradik dia. Betul. Kacau ni. Saya cubalah didik diorang. Saya kata, okay, kalau tak main handphone, you carilah mainan. Kan? You main sendiri. Tak kisahlah you nak main apa terpulang. Janji you main. Kan? Tapi mula okey, suruh main. Nanti lama-lama gaduh pula cik pasal. Gaduh nangis. Dah problem kat situ. Olah-olah diorang nak kita mencari penyelesaian untuk dia punya internet problem. Betul. Kadang-kadang tu di luar kawalan kita kan. Lepas tu diorang akan cuba dapat kita punya attention. Diorang semua akan bergaduh. Semua akan gaduh. Lepas tu kita pun macam give up. Tak apalah, kita cari tempat lain untuk makan ke, kan. So sama jugalah dengan Ustaz. Sama-sama. Saya rasa semua hadapi perkara yang sama, ibu bapa. Jadi ikutlah kebijaksanaan ibu bapa masing-masing.